Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Baik saudara, untuk perkembangan terkini di Lahad Datu, kita bersama wartawan RTM Tamrin Jamil di sana. Silakan Tamrin. Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar dalam taklimannya kira-kira jam 11 pagi tadi berkata, kira-kira pukul 7 pagi, pasukan keselamatan telah melancarkan serangan terhadap kumpulan penceroboh di kawasan Kampung Tan Duo, Lahad Datu. Operasi kali ini dilaksanakan dengan kerjasama antara PDRM dan juga ATM. Sehingga kini operasi masih berjalan walaupun pihak keselamatan mendapat tentangan dari pihak penceroboh dengan melepaskan beberapa das tembakan. Ketika ini juga pasukan keselamatan sedang menggeledah rumah-rumah di kawasan berkenaan. Bagaimanapun pihak keselamatan tidak dapat mengesahkan jumlah yang terkorban selepas kejadian serangan pagi tadi. Sekali ini juga tiada anggota keselamatan kita terkorban sama ada pasukan polis atau tentera dan serangan masih jalan. Bagaimanapun orang ramai tidak perlu risau dengan kejadian hari ini karena pasukan keselamatan terus meningkatkan kawalan khususnya di kawasan yang berhampiran daripada Kampung Tan Duo. Dan juga minta masyarakat di negara ini tidak membuat spekulasi mengenai jumlah kematian dan kecederaan susulan tindakan anggota keselamatan yang melaksanakan serangan pagi tadi. Sekian laporan Tamrin Jamil dari Pusat Media Opsulu, Perda Sahabat Lahad Datu Sabah untuk berita RTM. Baik, terima kasih Tamrin. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu kenyataan kepada media pagi tadi berkata, selepas 21 hari isu pencerobohan di Lahad Datu dengan kumpulan bersenjata tidak mahu berganjak selepas pertemuan dan rundingan dibuat, kerajaan telah mengambil tindakan sewajarnya. Demi menjaga maruah dan kedaulatan negara, Datuk Seri Najib mengesahkan pasukan keselamatan negara telah melancarkan serangan di Kampung Tan Duo kira-kira pukul 7 pagi tadi. Pendekatan diambil selepas kumpulan terbabit enggan menyelesaikan konflik tanpa pertumpahan darah. Semakin lama pencerobohan ini berlanjutan, jelas kepada pihak berkuasa bahawa penceroboh tidak berniat untuk keluar dari tanah Sabah. Sebelum ini, kerajaan telah memberi pilihan untuk kumpulan penceroboh menyerah diri, tetapi sehingga ke saat ini mereka enggan dan terus berdegil. Sebagai negara Islam yang cintakan keamanan dan mengangkat perjuangan penyelesaian konflik secara perundingan, usaha kerajaan mengelakkan pertumpahan darah di Lahad Datu tidak berjaya. Sebaliknya, 8 anggota pasukan keselamatan diserang dan dibunuh. Justru tindakan ini diambil bagi menjaga maruah dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan keselamatan melancarkan serangan ofensif ke atas penceroboh kumpulan bersenjata di Kampung Tan Duo, Lahad Datu pada 7 pagi tadi. Gerakan ke atas penceroboh dimulakan kira-kira pukul 7 pagi dengan serangan udara. Pada awalnya, kedengaran bunyi jet mengisi ruang udara kampung itu diikuti dengan bunyi 3 letupan setengah jam kemudian. Serangan ofensif udara dilakukan jet pejuang F-18 dan Hawk diikuti mortar dan gerakan di darat oleh anggota tentera. Laporan bernama menyebut pasukan komando di barisan hadapan yang mengepung kawasan itu dilihat merapati kawasan perkampungan diikuti dengan pasukan gerakan AM. Dalam pada itu, pihak keselamatan memperketatkan kawalan di zon merah susulan serangan ofensif yang dilancar ke atas penceroboh bersenjata di Felda Sahabat 17 Kampung Tan Duo itu. Pasukan keselamatan meletakkan zon penampan bagi membezakan kawasan perang dan ruangan untuk orang awam di laluan masuk ke Kampung Tan Duo, Labian dan Tanjung Batu yang dikawal ketat oleh anggota keselamatan terdiri daripada tentera dan polis. Kawasan itu menjadi zon larangan masuk bagi orang awam dan pihak tidak berkaitan. Sementara itu, masyarakat setempat termasuk di kawasan berjiran seperti Felda Sahabat 16 pula mengambil langkah keselamatan dengan berkurung di dalam rumah. Tinjauan bernama di Bandar Lahad Datu kira-kira 130 km dari kawasan pencerobohan kumpulan bersenjata terbabit mendapati keadaan seperti biasa dan orang ramai masih keluar dengan urusan masing-masing. Sekian berita semasa. Assalamualaikum, salam satu Malaysia.